Kita esok ada pembentangan. Semua orang dah buat bahagian masing-masing ke? Alah, kau relax je, Fik. Idea semua ada dalam ni je. Nanti malam aku siapkan. Memanglah kena santai. Tapi kau tu buat kerja last minute. Aku risau. Tapi kita belum buat latihan lagi. Aku takut waktu masa depan kelas, aku terus hilang idea. Tak apa, nanti kita buat ulang kaji sama-sama. Setiap orang ada cara belajar masing-masing. Yang penting kita faham, bukan sekadar hafal. Betul lah cakap Hafiz. Kita sebenarnya ada objektif ataupun matlamat yang sama. Yang penting kita settlekanlah kerja ni dan kita faham apa yang kita buat. Setiap orang sebenarnya mempunyai cara belajar mereka tersendiri bergantung pada minat, gaya dan kemampuan masing-masing. Jadi, jom kita tengok bagaimana setiap individu menggunakan pendekatan berbeza untuk memahami, menguasai dan mempraktikkan sesuatu dengan cara yang paling sesuai untuk diri mereka. Saya suka tulis besar-besar dekat whiteboard. Baru senang ingat. Bila nampak depan mata, baru tak jalan. Kalau saya suka rakam suara saya baca nota, nanti saya boleh dengar semula masa rehat. Kalau saya pula, saya lebih suka lukis konsep dalam bentuk komik. Bagi saya, ilmu tu mudah untuk kita faham kalau melalui visual. Kalau saya lebih suka buat dalam bentuk jadual. Kenapa? Lebih tersusun, lebih berdisiplin. Nak buat semua kerja, semua tersusun. Saya paling suka berbincang. Bila kita berbincang, kita dapat bertukar pandangan. Barulah kita faham apa kita belajar. Nampak tak? Walaupun cara kita belajar berbeza, namun matlamat kita tetap sama. Nak faham dan berjaya. Betul? Cara belajar tak penting. Yang penting keseluruhan kita untuk berjaya. Takutlah kerja hari ni. Macam mana? Aku harap aku dapat buat yang terbaik hari ni. Boleh, percaya pada diri sendiri. Kita dah berlatih dah pun. Betul, kita hari ni kita tunjuk yang bahawa ni usaha kita tidak sia-sia. Belajar ikut cara sendiri ni pun boleh seronok macam ni kan tu? Betul? Tak rasa stres langsung. Aku rasa macam lebih tenang. Betul. Bila kita saling bantu-bantu, kita faham apa yang kita nak belajar. Dari satu, kita sebenarnya kurang kepercayaan pada diri kita sendiri je. Tengok, kita berjaya juga buat. Ini adalah bukti apabila kita semua ada kreativiti, tanggungjawab dan imajinasi yang tiada tandingannya. So, even apa cara sekalipun, cara belajar yang berlainan, still kita boleh lakukan dengan cara yang tersendiri. Okay? Bye-bye. Belajar cara kita menunjukkan bahawa setiap pelajar mempunyai cara belajar yang berbeza. Ada yang suka menulis, mendengar, melukis atau berbincang. Apapun caranya, yang penting ialah memahami, berusaha dengan konsisten dan saling menyokong untuk mencapai kejayaan bersama. Sekian, terima kasih. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.